Okey geng, bila mana kita nak mula bergerak dalam hutan, kita berhenti. Kemudian bila mana kita nak teruskan perjalanan, mata pergi dulu. Jangan kita amalkan kaki pergi dulu. Kenapa? Sebab hutan sifatnya adalah satu bentuk muka bumi ataupun geografi yang mana menyembunyikan pelbagai bentuk bahaya. Kalau kita amalkan bergerak dalam hutan, mata pergi dulu, kaki melangkah, InsyaAllah kita selamat. Tapi kalau kita amalkan kaki melangkah, mata relax, macam kita dekat dalam mall, dalam pavilion, lambat cepat, innalillah. Ini hutan. Mata pergi dulu, kaki melangkah. Mata tengok sekeliling, takut-takut atas daun ni ada ular yang berbisa, ular kapak contohnya. Kita tak nampak. Kalau kita bergerak lebih kurang laju. Jadi jalan dalam hutan relax, tapi mata kita eagle eyes, melihat. Sambil kita berehat pun, mata kita tetap kena melihat dalam hutan. Dalam hutan ni ada satu sudut ataupun part hutan yang nampak suram, nampak gerun. Jadi kat situ, emosi kita akan berperang. Hutan kau mesti ingat. Kalau kau ada pengalaman dengan hutan, macam pernah bertemu dengan haiwan buas, pernah berdepan dengan reptil berbisa, kau akan takut dengan hutan. Kau tak akan berani langkah sembarangan. Hutan betul-betul adalah satu dunia yang melibatkan dengan psikologi. Apa patut kita buat kalau kita sedar kita dah sesat dalam hutan? Pertama, jangan teruskan perjalanan. Lebih baik berada pada satu titik tempat daripada kita terus berjalan. Sebab bila mana kita terus berjalan, pasukan penyelamat akan jadi lebih susah untuk kesan di mana lokasi kita berada. Jangan sesekali teruskan perjalanan. Nak teruskan boleh dengan niat untuk cari sumber-sumber makanan. Kalau kita tak bawa sumber makanan kita sendiri, bergerak dalam radius yang sangat kecil untuk sekadar mencari sumber makanan ataupun sumber minuman dalam hutan. Kedua, bila mana kita dah tahu kita sesat, bina penempatan sementara untuk kita berteduh daripada malam hari hutan. Sebab dalam hutan suhu malam akan berubah 360 darjah, sangat sejuk pada waktu malam. Jadi kalau bawa kemah, bina kemah terus untuk kita berlindung dan tunggu di situ sementara bantuan sampai. Juga dalam masa sama, kalau kita mendaki gunung dan kita sesat di atas kawasan-kawasan pergunungan, nak bina kemah, jangan gunakan laluan untuk kita bina kemah. Kita bina penempatan untuk bermalam dekat laluan yang mana pendaki guna pakai. Dikhawatiri pada waktu malam, laluan tersebut akan jadi laluan alternatif haiwan-haiwan buas hutan. Sebab pada waktu malam, laluan yang kita guna akan mula aktif, akan mula hidup dengan haiwan-haiwan buas hutan. Mereka juga akan gunakan denai yang kita lalu untuk bergerak ke sana sini. Jadi jangan ambil risiko bina kemah ataupun penempatan dekat kawasan laluan. Masuk dalam sikit pun tak apa. Kalau dapat jumpa tempat yang agak lapang, yang mana belah atas tu kita boleh bina campfire, buat penempatan di situ. Sebab bila mana di situ kita mudah untuk bina campfire, untuk bakar, untuk beri isyarat SOS survival kepada pasukan penyelamat. Beritahu pada mereka di mana lokasi kita sedang berada.
Bila mana kita bergerak dalam hutan, untuk elak kita sesat, kalau tak bawa kompas, buat tanda arah. Tanda arah kita sini dalam hutan. Caranya macam mana? Ini dalam pokok hutan, jangan patah habis. Patah terbalikkan dia. Nampak tak? Yang belah bawah ni bawa ke atas, terbalikkan. Kalau kita masuk hutan arah sana, pastikan kita patahkan ke arah sana. Supaya apa? Ini akan jadi tanda arah kita untuk kita keluar. Kalau kita patahkan ke arah sana, itu tanda arah kita pergi sana. Ini kita nak keluar pada hutan. Patahkan ke arah bententangan, bermakna belah bawah menghadap ke atas. Itu tanda perbezaan kita dengan haiwan. Jangan potong sampai habis, bawa habis macam ni. Sebab bila mana kita potong sampai habis, sampai ke pangkal pokok, itu biasanya adalah tanda-tanda haiwan hutan. Macam kijang, macam kancil, napuh. Mereka makan pucuk-pucuk. Ataupun mereka makan pokok tu, kalau pokok muda, mereka makan terus. Pokok yang rendah itu kerja-kerja kancil dalam hutan. Jangan kita tiru cara haiwan. Takut nanti kalau buatnya dalam masa kita sesat, masuk juga pemburu. Okey, untuk memburu barang-barang hutan, dia tengok kesan ni macam tanda-tanda binatang. Dia buru. Dalam hutan dia takkan nampak kita kat mana. Tiba-tiba nampak semak bergerak-gerak, pokok bergerak-gerak, anak-anak pokok dalam hutan. Mata tak nampak, dia angkat senapang, bow sekali. Kalau kena peluru, memang kau tak ada maaf. Itu bezanya. Patahkan pokok, paras lutut kita ataupun paras pinggang. Juga dalam sama kita bergerak, kita merintis. Sebab bila mana kita merintis, itu adalah tanda yang orang dah lalu. Kita boleh pandu balik diri kita pada tanda yang kita buat. Sebab tu penting dalam hutan, masuk hutan, bawa pisau ataupun parang untuk kita merintis. Supaya kita tahu jalan tu kita dah lalu. Dan kita pun tak akan berpusing-pusing dalam hutan tu untuk kita cari jalan keluar dalam hutan. Sebab hutan ni tak boleh kita nak cam pakai mata. Sebab geografi hutan pelbagai. Pokok sana sini buatkan kita jadi keliru. Masuk hutan mesti ada senjata. Paling tidak kena ada pisau. Cari pisau yang sesuai, yang berat untuk buat merintis macam ni. Ingat ya, dalam hutan bergerak, bawa tanda, senjata bawa. Jangan tak bawa, nanti makan takbir dalam hutan nanti. Hutan ni bukan macam kita masuk mall. Jom. Dalam hutan, bila mana kita bergerak, kita akan dahaga. Bila mana dahaga, kita nak cari air. Jadi jom, bagaimana kita nak tahu salah satu cara mencari air dalam hutan untuk kita minum. Salah satu daripada caranya adalah dengan cara kita memanfaatkan akar yang ada dalam hutan. Di mana dalam akar pun ada unsur-unsur air yang boleh kita minum. Tapi tak semua akar boleh kita minum. Kalau salah minum, berbuih mulut dalam hutan tu. Jadi macam mana caranya untuk kita kenal akar yang kita boleh minum dalam hutan? Pertama, kita kena potong akar ni dulu. Nak potong, jangan terus potong pada atas. Potong pada bawah. Bila mana kita potong pada atas, air akan turun dulu. Jadi potong pada bawah. Nampak tak? Nampak tak air? Caranya kita potong, kita tengok ada tak kesan-kesan getah yang berwarna merah atau berwarna putih. Kalau warna merah atau berwarna putih, putih macam kata susu getah, jangan minum. Nak minum senang aja. Ini adalah salah satunya cara untuk kita dapatkan sumber air dalam hutan. Ada banyak cara untuk kita dapatkan sumber air dalam hutan. Dalam hutan ni kalau kita pandai survival, kita sesat sekalipun, insya-Allah kau takkan mati. Kau pasti boleh hidup. Janji kau ada pengetahuan survival dalam hutan untuk menentukan apa yang bahaya, apa yang tidak, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Okey, ini salah satu contoh lah. Di mana akar yang aku dah potong ada getah. Nampak tak? Okey, ada getah berwarna putih. Yang ni tak boleh minum. Kalau kau minum juga dalam hutan, berbuih mulut kau nanti. Bila mana dah berbuih mulut selai bulan, kau pindah alam.
sempit. Satu lagi, dalam dunia survival hutan, salah satu cara yang boleh kita guna untuk dapatkan sumber air, salah satunya adalah dengan cara kita dapatkan lumut yang berada dalam hutan. Sumber lumut macam ni boleh kita guna pakai dalam hutan untuk tujuan kita dapatkan sumber air. Dalam hutan, bila mana kita sesat, okey, dalam hutan ni ada dua jenis orang sesat. Pertama, sesat terus. Kedua, sesat jalan yang lurus. Sesat terus ni macam mana? Sesat terus, memang dia sesat terus, betul-betul lost terus. Pasal apa? Dia tak ada ilmu. Sesat terus. Yang kedua pula, tadi yang pertama kan? Okay, ni yang kedua pula, sesat di jalan yang lurus. Macam mana dia sesat dekat jalan yang lurus? Maknanya kau nak sesat dekat jalan yang lurus, engkau kena ada ilmu. Tapi, kalau boleh tak nak sesat lah kan? Cuma bila mana kau ada ilmu untuk kau hidup dalam hutan, itu namanya sesat di atas jalan yang lurus. Okay, faham kan? Ini adalah lumut yang mana aku dah kumpulkan tadi. Sekarang kita akan minum air daripada sumber lumut. Jangan lupa sebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okey, rasa dia taklah sedap sangat. Ada juga rasa-rasa macam daun-daun segar. Hampir kepada macam kita makan umbut kelapa yang belah dalam tu. Rasa dia macam hampir kepada situ. Tapi taklah sesedap umbut kelapa tu. Tapi setidak-tidaknya kita ada sumber air untuk kita minum. Dan kita pun tak akan dahaga dalam hutan. Jadi berlakunya dehidrasi. Sebab apa? Kita bergerak kadang-kadang kita penat melampau. Air pun tak ada. Jadi ini salah satunya yang boleh kita guna pakai dalam hutan. Untuk dapatkan sumber air. Dalam tata cara survival, banyak yang kita boleh adaptasikan, yang boleh kita pakai dalam hutan untuk kita dapatkan sumber air. Contohnya, selain daripada akar dan juga lumut, yang boleh kita guna pakai adalah rotan. Rotan kalau kita belah, dia boleh keluarkan air. Kemudian buluh kalau kita jumpa, itu di antara sumber-sumber air bersih kalau kita tak jumpa anak paya dalam hutan. Okey, ataupun periuk kera. Kalau periuk kera pula, cari periuk kera yang masih lagi tertutup. Jangan yang dah terbuka kita minum. Sebab yang dah terbuka ni serangga pun dah masuk. Jadi dekat situ dia dah berlakunya proses kimia kat dalam tu. Kalau kita minum nanti, kalau badan tak kuat, jadi lain. Tapi kalau akar pula, jangan salah potong akar. Kalau salah potong akar, kerana kalau akar pokok tuber, memang kau meninggal dalam hutan. Itu nama dia sesat terus. Kita kalau boleh dah sesat lah kan. Tapi sesat berada di atas jalan yang lurus. Caranya untuk kau berada ataupun kau letakkan diri kau di atas sesat jalan yang lurus, kau kena ada knowledge survival untuk hidup dalam hutan. Tak dinafikan, hidup dalam hutan dalam keadaan survival memang sangat-sangat memeritkan. Pertama. Yang kedua pula, kita manusia, kau macam mana survival pro sekalipun, kau tak boleh melawan hukum alam. Hukum alam is hukum alam. Manusia is manusia. Itu adalah beberapa cara, tata cara ataupun prinsip apa kita pandang tentang dunia survival. Apa yang kita tahu tentang survival, itu hanyalah backup untuk diri kita. Kalau berlaku apa-apa, insya-Allah kita boleh hidup dalam hutan. Jomlah, cakap banyak tak ada apa. Aku nak teruskan perjalanan. Nampak ni, hutan yang sebenar. Tak ada denai, tak ada trek. Cukup menyesakan nak bergerak. Nampak tak? Bergerak je sangkut. Akar sangkut. Sebab tu kena dipisau. Potong terus.
Tengok, tengah sangkut sana, sangkut sini. Ini dia dunia hutan yang sebenar. Betul aku cakap, bergerak di hutan, pisau bawa, parang bawa. Sebab hutan adalah off-road. Akar kena mata. Ini semua mengganggu belakang ni. Nampak tak tadi macam mana pergerakan dalam hutan? Akar sana, akar sini, sangkut sana, sangkut sini. Betul aku pesan, berkali-kali aku pesan, bawa pisau, bawa parang. Nanti yang senang kita, bukan orang lain. Ada bunyi pergerakan. Ini standby senjata. Benda ni bawa bukan sesuka dalam hutan, tapi untuk pertahanan diri. Orang nak kata lantak dia punya pasal. Dia bercakap bukan dia masuk hutan pun, duduk dalam bilik jadi keyboard warrior. Jom. Nampak tak geng, ular kapak bodoh. Warna dia sama dengan lantai-lantai daun hutan, daun kering. Kalau kita berjalan laju, tak perasankan dia, memang kena patuk. Ular ni membunuh bisa dia. Perhatikan macam mana corak-corak dia. Sama dengan lantai hutan. Dalam hutan bergerak memang cukup penat. Sebab biasalah hutan ni kan dia off-road, tak ada denai. Bila mana kau bergerak ikut laluan hutan yang tak ada denai, memang kau akan rasa penat-penat gila-gila punya penat dah. Kau kena berintih dan sebagainya, cukup penat. Jadi bila mana kita penat, rehat dulu. Jangan paksa diri. Bila mana kau penat dalam hutan, jangan terus paksa bergerak. Bila mana kau paksa juga bergerak, nanti kau boleh kena dehidrasi, iaitu penat melampau, jadi badan kau akan jadi lebih rasa panas. Walaupun hutan suhu dia agak sejuk pada siang hari, tapi main dengan dehidrasi ni, badan boleh jadi panas. Jadi bila mana kita penat, kita rehat. Jom. Di mana kita bergerak dalam hutan, jumpa sumber air macam ni, itu satu rahmat sebenarnya. Tapi nak dapatkan sumber air macam ni, kita kena turun ke kawasan lembah. Di mana kawasan lembah ni adalah kawasan yang kita perlu memperjudikan nasib kita. Bila mana kita solo dalam hutan, ataupun sesat secara bersorangan. Sebab kawasan lembah adalah kawasan yang biasanya menjadi tumpuan haiwan buah hutan untuk turun minum air. Jadi nak tak nak, kita pun terpaksa ambil juga pilihan turun, dapatkan sumber air
dan juga sumber makanan, kemudian teruskan perjalanan. Segar air dia. Air dalam hutan ni kalau jauh pada kawasan Malaysia memang agak sejuk, agak segar dan juga jernih. Satu lagi, tidak ada risiko untuk kena penyakit tikus. Jom teruskan perjalanan. Aku mungkin akan patah balik ni sebab dah lewat sangat. Kesan kuku beruang. Beruang ada lalu sini. Buka map dulu, tengok berapa jarak aku dan berapa jauh aku berjalan. Lain agak slow sikit ni. Aku beri dia masa sikit, beri setting. Okey, sekarang ini adalah lokasi aku yang berada warna biru tu, lokasi aku. Dan tengok pun agak jauh aku dah berjalan. Jadi aku akan patah balik lah. Dan aku pun tak pasti sama ada aku sempat ataupun tidak keluar pada hutan hari ni, sebab aku memang tak ada niat untuk bermalam. Tapi kalau terpaksa bermalam, aku bermalam dengan cara survival. Memang tak ada niat pun nak tidur dalam hutan. Tapi tengok pada gaya lah, takkan sempat nak keluar pada hutan ini hari. Sebab tengok dalam map pun jarak perjalanan aku cukup jauh. Tambah pula bila mana rendah belantara yang tak ada denai, tak ada trek, cukup memenatkan. Jadi dalam masa sama dia akan melambatkan perjalanan. Hari pun dah semakin petang ni. Jadi aku akan buat persediaan awal senjata tombak survival sebagai satu bentuk persediaan untuk menghadapi ancaman malam dalam hutan. Sebagai bentuk persediaan untuk menghadapi ancaman malam hutan, senjata pilihan aku adalah tombak survival. Jadi hari ini aku akan adaptasikan tombak survival dengan pistol yang aku bawa, pasang pada sini, jadikan dia sebagai mata tombak. Sebab bila mana kita bawa satu senjata tajam, jadi di situ dia akan pengaruh psikologi kita untuk jadi lebih yakin dan juga lebih berani bila mana kita mula menghadapi suasana malam dalam hutan. Cara untuk kita buat tombak survival dengan kita menambah pisau pada ujung tombak adalah sangat mudah. Pertama, kita perlukan pisau, sebatang kayu yang kita dapatkan dalam hutan, kemudian dengan tali. Tali jadikan gelung macam ni. Kemudian kita letak pada sini. Bahagian yang ada gelung di atas. Sebelum ni aku dah tunjuk dah dalam siri yang sebelum. Tapi tak apa, kali ni aku tunjuk lagi. Sebab ikatan ni lebih kemas, lebih kuat, lebih kukuh. Sesuai digunakan untuk kicikat mata tombak. Jangan lilit separuh-separuh. Nanti dia tak kuat. Pakai tali masuk dalam gelung ni.
pegang sini. Kemudian ni tarik. Nampak tak? Dia lock. Kan awak tombak. Jom. Aku ingat ular tadi. Selamat datang ke dunia malam hutan. Pada malam ni aku tak bermalam cara yang lebih selesa, di mana aku jadikan lantai hutan adalah katil aku, manakala langit-langit bumi adalah limut aku. Bermakna pada malam ni aku tak tidur dengan sebarang kemah, cukup bertahan hidup dekat unggun api saja. Sebab ini adalah situasi sebenar dalam dunia survival kalau kita sesat dalam hutan. Kenapa? Sebab bila mana kita sesat dalam hutan, kita bergerak, kita berjalan, berintis dan sebagainya, tenaga kita akan banyak habis. Jadi kita akan kepenatan. Jadi ada waktu kita mungkin tak akan mampu lagi untuk bina penempatan survival, walaupun itu adalah yang paling simple. Jadi yang paling ringkas untuk kita bertahan hidup waktu malam dalam hutan adalah dengan cara kita bertahan depan unggun api. Dalam masa sama, telinga tetap pasang untuk dengar sebarang bunyi pergerakan malam hutan. Juga dalam masa sama, tombak senjata tajam wajib ada pada tangan. Sebab ini adalah persediaan untuk kita menghadapi sebarang kemungkinan dan juga ancaman daripada mana-mana haiwan pembunuh dalam hutan. Okey, kalau korang tengok di belakang aku ni adalah semak, bukan sekadar di belakang, tapi di sekeliling aku adalah semak belukar hutan dalam radius 5 meter. Jadi aku bersihkan kawasan yang mana patut dalam radius ataupun keluasan 5 meter, dan sekeliling aku adalah semak belukar hutan. Okey, ini adalah di mana kita panah hutan dengan bacaan ataupun pandangan psikologi. Sebab kita mesti ingat, seperti mana yang pernah aku katakan satu masa dahulu, dalam positif ada negatif, dalam negatif ada positif. Okey, jadi bila mana kita mengadaptasikan semak belukar hutan di sekeliling kita, maknanya kita tak bermalam di satu kawasan yang agak lapang. Kalau kita jumpa kawasan lapang, tapi kita mengadaptasikan belukar hutan yang ada di sekeliling kita, secara tak langsung itu akan menjadi satu bentuk pertahanan sekeliling kita pada waktu malam secara semula jadi. Kenapa? Sebab pada waktu malam dalam hutan, mata kita dah tak nampak lagi sebarang bunyi pergerakan dalam gelap malam hutan. Jadi bila mana kita bermalam dekat kawasan-kawasan macam ni, semak sekeliling kita dalam radius 5 meter persegi keliling bulatan, andai kata terdapat mana-mana pergerakan waktu malam dalam hutan yang mara ke arah kita, telinga kita akan dapat tangkap bunyi pergerakan tersebut. Itu adalah di mana kita pandang hutan dengan pengaruh ataupun pandangan psikologi. Sebab dalam hutan, apa yang negatif adalah positif, apa yang positif adalah negatif. Di mana kita perhatikan semak belukar di sekeliling aku ni adalah satu bentuk negatif, tapi dalam negatif ada positif. Sebab bila mana binatang bergerak ke arah aku, mereka akan bergerak meredah belukar hutan. Jadi telinga aku akan dapat tangkap sebarang bunyi pergerakan hutan pada waktu malam. Sebab hutan adalah dunia yang sangat penuh dengan psikologi. Jadi untuk kita hadap dunia yang penuh dengan psikologi, mesti kita gunakan juga psikologi. Dan ini adalah bentuk pelajaran yang disebut psikologi hutan.
Malam ni agak sejuk malam ni. Sekarang jam dah pun pukul 11 lebih. Tapi cukup sejuk. Biasanya 10 pagi macam tu lah baru sejuk. Tapi ni dah pukul 11 lebih. Baru dah terasa sejuk. Lepas tu aku pakai jaket malam ni. Sejuk. Tapi memang kena jagalah. Badan penat. Tak nak kena rehat juga. Rehat dalam keadaan takut-takut. Maknanya kita sekadar tidur-tidur ayam. Tombak pegang kok mana pun. Beg poket Doraemon yang ada macam-macam senjata tetap aku pakai walaupun aku tidur. Dalam dunia hutan, kalau kau pilih survival, inilah dia kehidupan kau. Satu perkara penting, dalam dunia survival kau mesti ingat, kita manusia makhluk tak boleh lawan hukum alam. Itu saja. Okeylah geng. Ingat aku nak berehat dulu. Jam pun dah pukul 12. Esok kita jumpa. Okey. Assalamualaikum dan juga selamat petang semesta. Woi geng, tengah tidur sedar. Sekarang jam dah pun pukul 2 lebih. Tapi kabut cukup tebal. Sejuk. Di mana cuaca sejuk macam ni, kabut tebal lah itu yang sedar. Tapi cukup tebal. Tebal kabut. Sejuk oh. Inilah dia dunia hutan yang sebenar. Tengah-tengah tidur sedar. Perkara biasa tu sebab sejuk. Hutan waktu malam memang sejuk. Memang cukup sejuk. Tambah pula dengan kabut tebal macam ni. Jadi nak tidur tu bukan senang lah. Tambah pula tidur pula betul-betul cara survival. Tak ada kemah, tak ada tent. Guna pis saja. Ada bunyi pergerakan kat depan sana. Kok sejuk pagi ni. Hutan macam ni lah. Tak boleh nak ramalkan keadaan hutan, cuaca dan sebagainya. Lepas tu aku pernah cakap, hutan kau tak boleh nak ramalkan dengan tepat. Hukum alam, tak ada siapa boleh lawan. Dengan sejuk macam ni, kabut pun tebal. Nak tidur memang tak boleh lah ni. Jadi apa yang terbaik, pertahankan unggun api. Cukup sejuk. Hutan memang sejuk. Ada waktu-waktu dia macam ni lah kehidupan dia dalam hutan. Tambah pula aku pilih tidur malam ni dengan betul-betul cara survival. Tak ada kemah, tak ada apa yang patut. Guna api saja.